Cara mengaktifkan 2FA Authentication. Langkah 1. Muat turun Google Authenticator pada peranti mudah alih anda. Cari Google Authenticator di App Store untuk iOS atau Google Play Store untuk Android. Kemudian, muat turun aplikasi tersebut. Lengkapkan proses tetapan Google Authenticator pada peranti anda. Setelah selesai dimuat turun dan dikonfigurasi, anda sudah bersedia untuk menghubungkannya dengan akaun Ultima Markets anda. Langkah 2. Log masuk ke akaun Ultima Markets anda. Layari ultimamarkets.com dan log masuk ke akaun anda. Pada halaman utama, pergi ke bahagian Profile. Klik Security Management. Scroll ke bahagian Security Authenticator App, kemudian klik Enable. Satu pop-up akan muncul pada skrin anda untuk meminta kebenaran menetapkan pengesahan keselamatan. Klik Send Code. Anda akan menerima kod pengesahan melalui email berdaftar anda. Copy dan paste kod tersebut ke dalam ruangan kosong, kemudian klik Confirm. Setelah selesai, satu kod QR akan dipaparkan pada skrin anda untuk meneruskan ke langkah seterusnya. Langkah 3. Hubungkan Google Authenticator dengan akaun Ultima Markets anda. Imbas kod QR yang dipaparkan pada skrin menggunakan aplikasi Google Authenticator di peranti mudah alih anda. Salin kod pengesahan 6 digit daripada aplikasi tersebut dan masukkan ke dalam ruangan Enter Verification Code. Tandakan kotak pengesahan di bawah, kemudian klik Confirm. Tahniah! Pengesahan log masuk anda kini telah diaktifkan dan akaun Ultima Markets anda menjadi lebih selamat.